Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Lep, kau bagi duit kau, Lep? Lep, apa Lep? Bagi. Lep! Anzik! Aduh. Kau tak ada ke? Ha? Tak ada duit. Apa, Lep? Ha? Ni apa kalau kena duit? Kenapa tak? Apa? Kau ambil duit ni, kau beli makanan. Kita orang tengok sini. Pas. Satu lagi. Cepat, Lep! A few minutes later. Lep! Mal. Okey tak ni, Lep? Kenapa kau nampak macam sedih? Aku ada benda dengan kau, Mal. Macam serius je, Lep. Mal, mari kita cakap di sana, Mal. Ni kau beritahu, Mal. Tadi aku kena bullying geng ekor lagi. Hah? Diorang buat apa dengan kau? Diorang suruh aku belikan makanan. Kau tak cuba report dengan warden? Oh, tak apa. Tak boleh lah, Mal. Aku takut nanti diorang ugur aku lagi. Tak apa, aku pergi belikan mereka makanan dulu. Assalamualaikum. Masuk. Tak banyak Ali. Masuk, tak baik. Oi, banyak je. Ni makanan korang. Terima kasih. Lep, urut kaki kau, Lep. Kuat sikit, Lep. Sedapnya. Kaki kena urut. Dapat makanan free. Lep. Tak payah. Tak makan. Kau tengok je. Ni. Tak payah. Kalau ada macam ni boleh ke, Lep? Sayang dah kau, Lep. Banyak lagi beli. Lep, aku rasa kau dah boleh belah, Lep. Kita orang dah kenyang dah ni. Okey, baik. Lep! Jangan lupa buat assignment aku, Lep. Dah nak submit dah tu. Okey, baik. Alik kena bully ni. Tak boleh macam ni. Aku nak bagi tahu esko disiplin ni. Aku ada sesuatu bagi tahu kau ni. Jadi aku nampak dia dengan esko tadi dia orang bully si Alik. Aku nampak dia orang bagi suruh beli makanan, buat assignment, buat kaki, sebagainya. Tak boleh macam ni. Oh iya ke? Jadi nanti kena cari bukti juga untuk dapat kenyataan dia orang. Okey. Bang, teman cuci kain, bang. Okey, jom. Alif, dah pergi mana? Aku dah pergi buat assignment aku. Awal lagi. Cuba kau tolong cucikan dulu kain. Tapi tu untuk assignment aku tu duit dia dah dekat. Tak apa, kau buat ni sekali. Sekejap je tu kau buat. Kau kan Kejap buat bijak. dulu. Kau kan budak rajin. Ya, bro. Ni kau buatlah. Assalamualaikum Warden. Waalaikumsalam. Saya nak melaporkan dalam kolej kedalaman kita ni ada terjadi kes bully. Kes bully? Ya, kes bully. Ada laporan daripada pelajar yang mendapatkan beberapa pelajar mendapati kes bully. Ni ada terdapat bukti yang ada terjadi. Kes bully? Dah lama tak ada kes bully kat kolej kita ni. Macam mana sekarang? Tak boleh jadi
Kita kena panggil dia orang ni. Jom kita bergerak sekarang. Jom. Hari ni korang ada boleh alih tak? Tadi Alif belikan kita orang makanan banyak. Kenyang kan ni. Kita orang jumpa Alif kak. Dengar korang suruh dia buat assignment. Ikut. Aku yang suruh dia buat. Banyak siu tu assignment. Tape pula kena buat. Biarlah ikut. Apa? Sebab tadi aku suruh dia basuhkan baju aku dulu. So siapkan assignment kau. Habislah budak tu. assignment kena buat. Lambat assignment aku. Habis lah kau. Aku cari budak Alif nanti. Pandai-pandai pula dia dengar kata kau. Siapa suruh kau? Ada awal-awal. Mohon perhatian semua yang bernama Eko, Faizal, Haziq dan Iqbal. Sila ke bilik ruangan wadan sekarang. Terima kasih. Penakut lah tu. Masuk. Oh, ini rupanya muka pembuli-pembuli tu. Oh. Mari rapat sikit. Nak bincang sekejap. Duduk. Hei, kamu semua ni pembuli. Kamu tak rasa kesian ke? Tengok anak orang ni. Muka comel, kamu buli. Kamu semua tak boleh tipu saya. Kami semua dah ada saksi dan juga ada bukti dalam video. Kamu tahu tak, yang buli ni boleh menyebabkan kamu dibuang daripada kolej ini. Tahu. Kamu cuba berdiri. Kamu lagi. Hari itu kamu. Sekarang kamu. Kamu ke kepala dia. Saya cakap. Kenapa kamu bully dia? Yes. Sebab dia boleh potasikan saya juga. Sebab dia buat pandai. Saya tak seberapa pandai juga. Walaupun kamu tak pandai, kamu boleh minta tolong daripada dia, bukan bully dia. Kamu minta ajar. Kamu cakap. Duduk dulu. Saya cakap. Kamu semua ni malulah sikit. Fikir kat keluarga yang duduk jauh-jauh tu. Fikir kepada adik-adik kamu. Apalah abang nak jadi mentor tapi perangai macam ni. Saya nak kamu semua faham. Bully ni salah. Cuba kamu semua fikir masa depan kamu kalau kamu terus bully budak ni. Fikirlah pasal keluarga tu, adik-adik tu. Baik. Okay, faham kan? Kamu mulalah semula. Saya harap kamu dapat elakkan benda yang negatif supaya kamu boleh berjaya untuk masa depan kamu, untuk banggakan keluarga kamu. Saya tahu kamu 4 golek. Baik. Saya nak korang minta maaf lah dengan Alif. Okay, satu persatu lagi. Baik juga. Alif, aku nak minta maaf. Aku dah banyak masalah dengan kau, Alif. Tolong alihkan orang minum aku yang dalam hidup kau, Alif. Aku betul-betul minta maaf, Alif. Aku nyesal sekarang, Alif. Alif. Aku minta maaf, Alif. Dia buat lagi. Tak maaf, Alif.